Pernah tak kita rasa seperti ada satu panggilan dalam hidup, satu bunyi yang lembut tapi kuat, mengajak kita melangkah ke hadapan? Ia bukan sekadar bunyi, tapi satu seruan untuk berani, untuk percaya. Dalam kitab Bilangan 10, 5 ada tertulis, apabila sangkakala dibunyikan, mereka akan berangkat. Ayat ini mengajar kita tentang keyakinan yang perlu ada apabila Tuhan memanggil. Ia mengingatkan kita bahawa setiap langkah yang diambil dengan iman pasti akan diberkati. Tak perlu risau, Tuhan sentiasa di hadapan, membimbing kita dengan kasih sayang-Nya yang tak terhingga. Jadi, bila kita dengar sangkakala, iman dalam hati, jangan ragu, beranilah melangkah. Yakinlah, kurniaan Tuhan itu sentiasa ada, membuka jalan walaupun kita tak nampak di penghujung. Kasih-Nya sentiasa menyelimuti, memberi kita kekuatan dan ketenangan. Mari kita sebarkan kasih ini, biar semua rasa hangatnya kehadiran Tuhan dalam hidup.